Okey, jom kita pecahkan satu topik penting untuk bisnes perkongsian, akaun modal perkongsi. Buka bisnes dengan kawan memang seronok kan? Tapi bila bab duit, boleh jadi pening kepala sikit. Di sinilah akaun modal masuk. Ia direka khas untuk pastikan semuanya adil dan telus. Tugas utamanya untuk rekod dengan jelas setiap sen yang dimasukkan oleh setiap pekongsi. Bahagian kanan ini kita panggil sebelah kredit. Ingat tahu, kanan untuk duit masuk. Okey, perhatikan betul-betul. Semua modal yang pekongsi sumbangkan akan disenaraikan di sini. Jadi, apa yang kita rekod? Ada dua benda utama, modal masa mula-mula dan sebarang modal tambahan. Modal permulaan ni kiranya macam minyak pertama untuk hidupkan enjin bisnes korang. Betul. Barang-barang yang berguna untuk bisnes pun dikira sebagai sumbangan modal tahu. Ini menunjukkan dengan jelas macam mana setiap jenis sumbangan direkodkan dari hari pertama lagi. Senang cerita, bila kredit, maknanya modal masuk. Dompet bisnes korang makin tebal. Bila dah hujung tahun, kita kira jumlah semua modal. Inilah yang kita panggil baki HB. Baki akhir tahun lepas akan jadi baki permulaan untuk tahun baru. Simple je kan? Semuanya supaya telus, adil dan setiap orang tahu kedudukan sumbangan masing-masing. Soalan yang bagus tu. Ia membawa kita kepada satu lagi akaun penting dalam bisnes perkongsian.